Hi baby, so hari ni I nak ajar you otter pinggan seluar jin tau. So kalau otter pinggan seluar jin ni kita kena buka tali ni dulu. Kita kena buka yang ni, lepas tu kita kena buka dekat bahagian pinggang ni. Lepas satu lagi kita kena buka jahitan dekat tepi ni teh. Tepi ni nampak tak saya tunjuk ni? Dekat ni kita kena buka jahitan situ kali sebab kita akan jahit dekat situ nanti. Bila dah buka dia akan jadi macam tu lah. So lepas dah buka kita kena potong dulu. Potong bahagian pinggang sampai bahagian center lah dengan garisan dekat tepi tu. Lepas dah potong tu tanda dulu. Sebelum kita nak jahit kita kena tanda berapa dia nak kecilkan. Setengah inci ke 3/4 ke 1 inci. Lepas tu baru kita jahit. Jangan potong lagi. Lepas tu lepas kita dah jahit kita kena jahit tepi. Kita kena jahit lagi sekali tindih tu. Macam tu lah. So bahagian pinggang ni kita kena jahit tu sama kalau macam setengah inci lah. Kalau 3/4 lah sama macam tadi. Baru dah ada ngam-ngam dengan tu seluar tu. So dia akan jadi macam tu lah. Yang ni kita kena ketuk dulu bahagian pinggang tu. Lepas kita jahit, kita kena ketuk dulu bagi dia cantik dan bagi dia orang kata lepel lah. Dia kena jadi macam ni. So bila jadi macam ni dah kita ketuk, kita akan jahit yang bawah bahagian bawah dulu. Kalau kita jahit bahagian atas nanti tertinggal lah tali tu. So bila dah siap bahagian bawah, barulah bahagian atas. Kita kena jahit bahagian atas pula. Okay. Ginilah hasilnya. Jangan lupa like, comment and share. Bye bye.